Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendedahan kajian yang dilakukan mendapati harga rumah di negara ini sangat tidak mampu dimiliki, malah 4.4 kali lebih tinggi berbanding purata gaji tahunan sebenar rakyat Malaysia. Persoalannya, apakah penyelesaian terhadap masalah yang melanda ini? 10 minit respon kali ini kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Buang Alias, Ahli Jawatankuasa Kluster Kejuruteraan, Teknologi dan Alam Bina, Majlis Profesor Negara. Okey Prof, kita terus pada persoalannya. Adakah dalam situasi sekarang transaksi jual beli rumah menguntungkan pembeli? Before saya menjawab yang itu, saya ingin menyurut dari segi tentang kenaikan harga rumah. 2010 yang sebenarnya kita melihat peningkatan yang ketara dibanding dengan 2009 dalam 10 hingga 15%. Dan setelah 5 tahun tu peningkatan yang lebih ketara kita melihat begitu. Tetapi ke depannya kita harus melihat bagaimana kita menanganinya. Yang betul. Kita tak perlu nak tengok ke belakang lagi. Okay. Dan kalau kita pergi kepada cara menangani, kita kena melihat dari segi pasaran harta tanah itu terbagi kepada 4 sektor. Satu, pasaran harta tanah, di mana di situ all the user di situ. Maknanya nak menyewa ke nak menduduki pun di situ. Dan satu lagi ialah sektor dipanggil sektor modal. Daripada sektor modal, iaitu the asset sector, di mana di situ pembeli membeli rumah, sama ada for own occupation ataupun for dia punya return daripada pelaburan itu. Dan satu lagi sektor ialah sektor industri, construction industry. Construction industry yang respon kepada what happen in the asset market, not the property market as well. And which at the end result into the existing supply, iaitu the supply market. And this also information have to be available in order for us, for me to reply your response whether it is a good thing to do to buy property now. Kan? Tak bolehkah kita membeli untuk mendiami dan pada masa yang sama untuk melabur juga, Prof? Yes, boleh if we have enough money. Okay. Because for example, contohnya kalau misalkan katakan harga rumah tu 150,000 ataupun lebih sikit tak kita bayar dapat. Kalau kita buat pinjaman 150,000 ringgit dan bayaran balik kita ialah untuk 10 tahun pada 6% katakan. Jumlah setelah 10 tahun tadi kita akan bayar sebanyak lebih kurang dalam 215 atau 20,000. Tapi kalau 150,000 pinjaman tadi kita pinjam untuk bayar balik 15 tahun at same 6%, at the end of 15 years tu ia akan bayar balik dalam 280,000. Pinjaman sama lagi 150,000. Kalau pinjaman itu 150,000, bayaran balik 25 tahun, you will be paying 300,000. So now, will you be trying, apa kita nak melabur macam tu? So apa kita belum tahu at the end, di ujung tadi, apakah nilai harta yang telah kita beli ni, adakah dia berada di pada 150,000 lagi ataupun dah meningkat 300,000 atau 400,000, itu kita tak pasti. So it is a risk for us to invest sekarang rather than kalau kita sewa sekarang. Kalau pembeli memilih untuk memendekkan tempoh pinjaman itu, mereka akan terperangkap dalam membayar ataupun membayar komitmen yang tinggi setiap bulan dan menyebabkan itu perbelanjaan mereka akan terganggu juga, Prof. Ya, memang itu sebab ni, kalau kita nak melabur dalam harta tanah, kita kena ada capital. Capital. That is why there must be an alternative for them. Let them sewa dulu. Buatkan rumah untuk sewa. Macam dulu dalam bandaraya kan buat rumah untuk sewa kan. Alternatif tu kalau sewa tu mungkin bagus untuk yang bujang atau individu bujang, tetapi untuk yang berkeluarga, mempunyai keluarga yang besar, then kita go into the sewa beli. That is the thing. Mana yang kurang berpendapatan, yang pendapatan dia kurang lah. Kalau yang got good access to capital tu cerita lain. And this is the thing, how we address their need, their requirement tadi. Sejauh mana pasaran sewa beli di Malaysia ni, Prof? Belum banyak wujud. Dulu di Johor tu ada marah dan sebagainya, tapi lepas tu dah senyap. Kalau tak dapat sambutan? Bukan tak dapat sambutan, because the cost is there. Although the cost is there, but kita kena
berfikir bagaimana nak melaksanakannya. Dan ini mesti ada social requirement, maknanya obligation dari segi sosial, maknanya kalau ini menguntungkan dan membenarkan masyarakat bandar itu berada dalam bandar, sama ada Bumiputera berada dalam bandar dan sebagainya, dan ini social interaction dia lebih baik daripada kita beli rumah ada penempatan dekat situ, majoriti bukan satu kaum, bukan pelbagai kaum. Then how does we build the urban society yang ke depan? Menyedari pemaju perumahan yang meletakkan harga yang terlampau tinggi, kerajaan tampil dengan pelbagai projek perumahan mampu milik. Persoalannya, adakah harganya pun mampu milik? Mampu milik definisi dia pelbagai. Itu yang masih kita melihat dari segi definisi tadi. Kita ada masalah. Okay? Kalau masalah, kalau kata mampu milik, ada yang mengatakan bahawa antara 300 hingga 400 ribu tu masih lagi dianggap sebagai mampu milik. Tapi setengahnya 100 ribu pun belum tahu. Belum tahu dia mampu untuk membayar bulanan. Kalau bulanan kerana dari segi pinjaman tadi dia ada had umur dia. Bayar balik. Kan? Jadi kalau dia sewa tu ataupun sewa beli, mungkin ada perundingan untuk memanjangkan lagi tempoh sewa beli tadi. Jadi itu lebih sesuai. Mungkin cadangan Prof mengurangkan ataupun melonggarkan syarat pinjaman bank untuk membeli rumah? Mungkin okey, pada kita the consumer expect that one kan. They expect that tapi at the end the financial calculation tadi, kalau you panjangkan tempoh bayaran balik, implikasi sama juga. You akan bayar lebih banyak di akhir tempoh pembayaran tadi. Mungkin menggunakan satu nama boleh membeli satu rumah, tetapi sekarang keadaannya terpaksa menggunakan kedua-dua nama suami dan isteri barulah mampu untuk membuat pinjaman dan membeli rumah. Adakah Prof melihat keadaan ini mendesak agar kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya? There is now the need untuk dua nama dekat situ. Tapi kita tahu bahawa itu kerana mereka terpaksa membeli rumah because they don't have the alternative. Pada saya lebih pada alternatif. What is the alternative tadi? Sewa rumah untuk sewa. Tapi yang laksanakan ni bukan small developer. It could be authorities, local authorities atau perumahan negara dan sebagainya. They look this as an investment. And this should also be looking at in different locality, different pendekatan lah. Maksudnya di Kuala Lumpur mungkin itu very sensible lah. Mungkin di tempat lain belum begitu. Mana boleh juga sediakan rumah untuk dimiliki. Ada yang membeli rumah di kawasan pinggiran bandar disebabkan di dalam pusat bandar harganya terlalu tinggi dan sanggup berulang-alik jauh dari tempat kerja dan ke rumah setiap hari. Adakah Prof melihat keadaan ini sebagai satu keadaan yang sihat untuk perkembangan masyarakat kita? I think in terms of that, you will see the trade-off between the environment dengan ni. Kalau di bandar tu, you at that price, walaupun dekat dengan tempat kerja, what is the environment? How life after work and so on. Kalau di luar bandar tu jauh daripada ni, cost of travel is there. Tapi we improve the cost of travel tadi, I think that is a good advantage. Especially LRT dan sebagainya. Masa mula-mula diintroduce dekat masa yang pertama dulu yang di Kamat, sewa naik sampai 50%. Mendadak. So, saya ada buat kajian tu dengan student saya. Dan ini kita melihat bahawa we allow that sort of behavior, maknanya find locality yang jauh-jauh tu. And the most important thing, we have to plan for the good communication, transportation, especially LRT ataupun train. Okey, baiklah, kesimpulannya pilihan terletak di tangan pembeli untuk memanfaatkan penilaian dan juga pengurusan keuangan anda untuk membeli kediaman impian anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih.